Okey, nak buat apa yang? Nak potong betik ni, besar sangat ni. Oi, betik. Ini kan betik. Yelah kita tanam. Kita makan berdua je. Tak apalah. Betik ni besar. Okey, potong betik tu potong. Betik ni kita potong. Kata nak belah terus. Kita dah potong. Oh, kuning. Kuning. Mana kuning? Tak nampak kuning. Oh, yalah kuning lah. Cantik lah kuning. Ya Allah. Bismillah. Mak ai. Ini kalau terbang lah budak 5 ekor tu menangis kita. Dia nak keluar dah budak 5 ekor tu. Banyak biji dia. Kenapa penuh semua yang biji ni? Taklah penuh sangat pun. Cantik lah betik dia nampak. Okey. Okey, potong-potong lah jawabnya kan. Kita itulah kalau boleh buang kulit dia kan bagus dia kalau buang kulit dia. Boleh lah potong je lah. Cuba senyum buat kerja tu. Senyum betul nak. Itu bukan senyum. Jom kita rasa lah. Apa rasa betik ni. Mana? Adakah manis seperti tuan dia macam mana? Tengok sikit. Macam tu ke? Tuan ni pun tak tahu nak senyum dah. Cuba rasa satu. Sedap tak? Apa lagi? Rasalah satu dulu tengok. Ini betik pertama kita tanam, berbuah. Buah yang pertama. Tu gigit dah. Wah, manisnya. Okey lah ya. Nyam. Okey. Inilah hasilnya. Nyam. Betik kuning daripada kebun kita. Iyalah. Okey, bye. Okey, kita lanjutkan potong-potong.